Video kita kali ini saya akan menerangkan bagaimana untuk kita memasukkan gambar yang telah pun terdapat di dalam domain orang lain ataupun yang terdapat di dalam internet. Contohnya saya ingin memasukkan sesuatu gambar di bawah website saya ni. Saya enter, saya nak masukkan gambar di sini. Saya belum ada lagi gambar di dalam website saya ataupun di dalam komputer saya. Saya nak gunakan gambar yang ada di dalam internet. Anda boleh gunakan Yahoo ataupun Google. Saya buka internet. Saya pergi ke google.com. Apabila anda telah memasuki laman web google.com, klik di bahagian image. Dan kita cari gambar-gambar yang kita kendaki, yang ada berhubung kait dengan website kita. Contohnya website saya ini tentang bagaimana nak belajar buat website sendiri. Contoh saya ingin mencari website dan saya klik search. Contoh saya nak memasukkan gambar ini ke dalam website saya. Ataupun gambar inilah katakan, saya nak masuk ke dalam website saya. Double klik dekat gambar tersebut. Klik di see full size image. Apabila gambar itu telah keluar, apa yang saya perlukan adalah URL gambar tersebut. URL adalah alamat di mana terdapatnya gambar tersebut. Ini adalah URL di atas ni. Okey. Ada dua cara macam mana anda nak mendapatkan URL gambar ini. Pertama, dengan ambil saja alamat website yang ada di atas ni, ataupun klik sebelah kanan, pergi ke property, anda boleh lihat address URL. Ini adalah alamat penuh untuk gambar tersebut. Apa yang perlu saya lakukan hanyalah copy. Okey. Saya dah copy dah. Saya pergi semula ke dalam MView. Di sini ada ruangan insert image. Bila keluar image property dan terdapat image location di sini, apa yang perlu anda lakukan, klik sebelah kanan dan tampal URL yang telah anda copy tadi. Okey. Dan anda telah lihat di image preview ada satu gambar keluar. Sekiranya ada line internet, gambar akan keluar. Jika komputer anda tidak ada line internet, gambar ini tak keluar. Okey. Dan yang pastinya anda sendiri pun tak boleh pergi ke Google tadi. Dan klik di don't use alternate text. Lihat size di sini. Kalau jaraknya 700 dan website anda daripada kiri ke kanan jaraknya adalah 1233 pixel. Ini pun di dalam pixel. Pixel adalah ukuran size yang kita gunakan dalam membina website. Dia macam sentimeter, desimeter dan sebagainya. Tapi di dalam internet, di dalam membina website kita menggunakan pixel. Jadi apa yang perlu anda lakukan? Kalau di sini 700, anda dah boleh agak besar mana gambar ni akan keluar. Tetapi kalau jika size ini terlalu besar sehingga 1200 ataupun 3000, langkah pertama sekali anda klik di dimension. Klik custom size, kecilkan dulu gambar ini. Selepas anda kecilkan nanti, anda masih boleh mengubahnya di dalam NView. Jadi apa yang perlu anda lakukan, highlight dekat sini. Pastikan dua atas ni klik dulu ya. Custom size dengan constraint. Contoh kita letakkan kecil-kecil dulu. 300 saja, 300 pixel. Dan klik OK. Klik OK. So, apa yang perlu anda lakukan, klik lagi sekali di sini, cari di mana bintik-bintik, ada 8 bintik ini. Kadang-kadang kedudukan bintik-bintik ini ada ke atas. Jadi anda kena scroll. Tapi yang ini mudah sebab bintik-bintik dia ada di sekeliling gambar ni. Ini boleh anda adjust. Lihat cara saya adjust. Kurang besar kita boleh adjust begini. Okey. Sudah selesai. Saya telah memasukkan satu gambar. Jika anda ingin memasukkan gambar yang lain, buat cara yang sama. Sekiranya anda nak gambar itu berada di bawah, anda hanya perlu enter dan masukkan gambar di bawah. Kalau anda nak gambar itu di sebelah kanan, klik sini, lakukan perkara yang sama. Okay. Selepas itu, apa yang perlu anda lakukan adalah save file ini. Kalau di sini ada merah, maksudnya anda telah merubah website ini, tetapi anda belum savekan lagi. Jadi anda perlu savekan dulu. Setiap perubahan perlu disavekan. Saya save di sini. Dan jika saya ingin melihat website ini di dalam internet, pergi semula ke Internet Explorer ataupun Mozilla Firefox.
saya masih ada lagi website saya di sini. Saya buka tab baru tadi. Lihat, ini masih ada lagi. Dan gambar tu belum keluar sebab saya perlu refresh kan website ini. Sebab dia menggunakan cookies yang lama. Untuk refresh, saya klik di sini. Kalau menggunakan Mozilla Firefox, saya perlu reload. Jadi klik di sini sekali. Refresh. Lihat. Saya berada di Internet Explorer, iaitu Internet Browsing. Saya telah pun mengeluarkan gambar di dalam website saya yang terbaru. Okay? Anda perlu buat latihan ini. Pastikan anda berjaya uploadkan fail anda ke tapak domain dan lihat di internet. Ini adalah pengetahuan yang paling asas untuk membuat website. Jika tak boleh, perlu lakukan berkali-kali sehingga berjaya dan pastikan anda tidak terlepas pun mana-mana video yang saya sediakan di dalam website ini. Kita jumpa di video yang akan datang.